Saya telah hidup selama 99 tahun, telah melihat ramai orang bijak yang kehilangan segala-galanya selepas umur 60 tahun. Tetapi apa yang benar-benar mengagumkan saya bukanlah kerana mereka tidak cukup berusaha, bukan kerana mereka tidak cukup bijak dan bukan juga kerana mereka bernasib malang. Mereka hanya mempunyai satu tabiat yang lebih menakutkan daripada ketamakan, iaitu kecenderungan untuk kekal konsistensi bias. Saya kenal seorang lelaki, kita panggil dia Profesor Robert. Dia seorang profesor ekonomi di University Cornell, mengajar selama lebih 30 tahun, menulis 3 buah buku teks mengenai pelaburan. Apabila dia bersara pada usia 65 tahun, dia mempunyai simpanan sebanyak 1.8 juta dolar yang cukup untuk menjalani sisa hidupnya dengan selesa. Tetapi dia merasakan bahawa dia telah mengkaji ekonomi sepanjang hidupnya. Kini tiba masanya untuk mempraktikkan teori. Dia memilih satu saham teknologi, membelinya pada harga 50. Bulan pertama ia jatuh ke 45. Dia berkata, ini hanya sementara. Bulan kedua jatuh ke 38. Dia membeli lebih banyak. Harga 38 lebih baik daripada 50. Bulan ketiga jatuh ke 48. Isterinya menasihatkan untuk potong kerugian, tetapi dia marah. Saya telah mengkaji ekonomi selama 30 tahun. Ini adalah pelaburan nilai. Menjelang bulan ke-6, harga saham berada pada sekuh 15. Dia telah melabur sebanyak $1,800,000. Dia berkata kepada dirinya sendiri, jika saya menjual sekarang, ia sama seperti mengakui bahawa 30 tahun pengajian saya sia-sia. Setahun kemudian, syarikat itu muflis. Sahamnya menjadi tidak bernilai. Dia rugi lebih daripada $900,000. Tidak termasuk pelaburan tambahan yang memerlukan dia menggadaikan rumahnya. Kali terakhir saya bertemu dengannya adalah di perpustakaan komuniti. Ketika itu dia berumur 75 tahun, bekerja sebagai sukarelawan di sana untuk menambah pendapatan bagi menampung kos sara hidup. Dia berkata, Charlie, saya tidak bodoh, tetapi saya terlalu bijak. Saya menghabiskan terlalu banyak masa untuk membuktikan saya betul, sehingga saya lupa bertanya, adakah saya benar-benar betul? Apa yang telah mengalahkannya bukanlah wang, tetapi kecerdasannya. Dia telah tunduk kepada mekanisme paling berbahaya dalam otaknya sendiri. Kecenderungan untuk kekal konsisten. Apakah kecenderungan untuk kekal konsisten? Kebanyakan orang fikir ia adalah kedegilan kepala batu. Bukan begitu. Ia jauh lebih mendalam. Pada dasarnya, kecenderungan untuk kekal konsisten ialah bagaimana otak anda sedang melindungi naratif tentang siapa diri anda. Setiap orang mempunyai naratif tentang diri mereka di dalam fikiran. Saya seorang yang bijak. Saya seorang pelabur yang rasional. Naratif ini mentakrifkan siapa anda. Dan kecenderungan untuk kekal konsisten ialah bagaimana otak anda bermati-matian melindungi naratif ini daripada dihancurkan. Naratif dalaman Profesor Robert ialah, saya seorang profesor ekonomi dari Cornell, saya lebih memahami pasaran berbanding orang biasa. Apabila harga saham jatuh, apa yang dihadapinya bukan sahaja kerugian kewangan, tetapi satu soalan yang lebih menakutkan. Jika saya potong kerugian, ini bermakna saya silap, bermakna 30 tahun pengajian saya sia-sia. Jadi, siapakah saya? Inilah kengerian sebenar kecenderungan untuk kekal konsisten. Ia membuatkan anda merasa bahawa mengakui kesilapan kali ini adalah menafikan keseluruhan identiti anda. Jadi, anda lebih rela kehilangan semua wang daripada terpaksa menafikan naratif tentang diri anda. Ahli psikologi mendapati bahawa otak manusia mempunyai 2 sistem. Satu,
adalah sistem tindakan action yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan, dan satu lagi adalah sistem interpretation yang bertanggungjawab untuk menerangkan mengapa anda membuat keputusan sedemikian. Anda membuat keputusan terlebih dahulu, kemudian sistem interpretasi akan mencipta alasan untuk membuat anda percaya bahawa keputusan itu munasabah. Ia akan mengimbas semua maklumat untuk mencari bukti yang menyokong dan mengabaikan bukti yang menentang. Sistem interpretasi Profesor Robert telah mencipta alasan yang sempurna. Ketidaktentuan sementara, pelaburan jangka panjang, pemurataan kos, setiap alasan kedengaran munasabah. Tetapi punca sebenar ialah dia sedang melindungi naratif. Saya seorang pakar yang tidak akan membuat kesilapan. Kerana dalam evolusi berjuta-juta tahun manusia, mengekalkan konsistensi adalah syarat penting untuk kelangsungan hidup. Dalam masyarakat puak, orang yang tidak konsisten tidak akan dipercayai. Tidak dipercayai bermakna diusir dan mati. Tetapi dalam pelaburan moden, mekanisme ini menjadi perangkap terbesar kerana pasaran tidak peduli dengan naratif anda. Pasaran hanya peduli pada fakta. Wawasan pertama, otak bertukar daripada hakim kepada peguam bela. Kebanyakan orang fikir kecenderungan untuk kekal konsisten adalah apabila emosi mengalahkan logik. Tetapi kebenarannya lebih menakutkan. Ia akan membuatkan anda berfikir anda sedang menggunakan logik. Kecenderungan untuk kekal konsisten tidak membantu anda mencari kebenaran, tetapi membantu anda mempertahankan kesimpulan yang sudah anda miliki. Bayangkan otak anda adalah sebuah mahkamah. Dalam membuat keputusan yang rasional, otak anda harus bertindak seperti seorang hakim yang berkecuali, mendengar semua bukti sebelum membuat keputusan. Tetapi sebaik sahaja anda membuat komitmen, kecenderungan untuk kekal konsisten akan menukar otak anda menjadi peguam bela. Tugas peguam bela bukanlah untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membela anak guamnya, memilih untuk membentangkan bukti yang berfaedah, mengabaikan bukti yang tidak berfaedah, menggunakan teknik retorik untuk membuat orang percaya bahawa anak guamnya betul. Setiap langkah Profesor Robert, dia merasakan dirinya sedang melabur secara rasional 38 lebih baik daripada 50. Jangan biarkan ketidaktentuan jangka pendek mempengaruhi. Saya telah mengkaji fundamentalnya. Tetapi semua analisis rasionalnya adalah untuk menyokong keputusan yang telah dibuatnya. Yang lebih licik, kecenderungan untuk kekal konsisten akan mengubah cara anda melihat bukti. Ahli psikologi telah melakukan eksperimen dengan meminta peserta melihat bukti yang sama. Separuh diberitahu ini menyokong pandangan A. Separuh lagi diberitahu ini menentang pandangan A. Hasilnya, mereka yang percaya pada A mentafsirkan bukti itu sebagai sokongan. Manakala mereka yang tidak percaya mentafsirkan bukti yang sama sebagai penentangan fakta yang sama, tetapi orang yang berbeza melihat kesimpulan yang bertentangan sama sekali kerana mereka tidak melihat pada bukti itu sendiri, tetapi melihat pada bagaimana bukti ini selaras dengan kesimpulan yang sudah saya miliki. Jadi, apabila Robert melihat syarikat itu semakin rugi, dia mentafsirkannya sebagai masalah sementara. Apabila dia melihat eksekutif meletak jawatan, dia mentafsirkannya sebagai perubahan personal biasa. Apabila dia melihat penganalisis menurunkan penarafan, dia mentafsirkannya sebagai mereka tidak memahami nilai sebenar. Inilah titik paling licik kecenderungan untuk kekal konsisten. Ia membuatkan anda fikir anda sedang berfikir secara bebas, tetapi sebenarnya anda hanya mencari bukti untuk menyokong kesimpulan yang telah ditetapkan. Yang paling menakutkan, proses ini berlaku secara tidak sedar. Anda menipu diri anda sendiri. Penyelesaian sebenar ialah tidak kira apa yang anda telah katakan atau lakukan sebelum ini, anda sanggup menilai semula
berdasarkan fakta baru. Tukar otak anda daripada peguam bela kembali menjadi hakim yang berkecuali. Tabiat saya ialah, sebelum membuat keputusan, saya akan menghabiskan separuh masa mengkaji mengapa saya mungkin salah. Saya beritahu diri saya, melainkan saya boleh membentangkan hujah yang menentang saya lebih baik daripada pihak lawan. Saya tidak layak untuk mempunyai pendapat. Jangan tanya bagaimana saya boleh buktikan saya betul, tetapi tanya bagaimana saya boleh buktikan saya salah. Dengan cara ini, barulah anda dapat melihat fakta seadanya, bukan versi yang telah diputar belitkan. Wawasan kedua, komitmen berperingkat adalah perangkap identiti. Kecenderungan untuk kekal konsisten jarang sekali membuatkan anda melakukan kesilapan besar dari awal. Ia akan membuatkan anda membuat komitmen kecil dahulu, kemudian menggunakan komitmen kecil itu untuk membuat anda membuat komitmen yang lebih besar sehingga anda tenggelam ke dalam jurang. Setiap komitmen akan mengubah identiti anda. Ahli psikologi telah mengkaji teknik foot in the door dengan meminta orang meletakkan papan tanda kecil di halaman rumah mereka untuk menyokong keselamatan jalan raya. Kebanyakan orang bersetuju. 2 minggu kemudian, mereka diminta untuk memasang papan iklan yang besar. 76% bersetuju. Manakala kumpulan yang tidak meletakkan papan tanda kecil sebelum ini, hanya 17% yang bersetuju. Mengapa? Kerana orang yang meletakkan papan tanda kecil itu telah melabelkan diri mereka sebagai saya seorang yang mengambil berat tentang keselamatan jalan raya. Menolak papan iklan yang besar bermakna mengkhianati identiti diri mereka yang terlalu menyakitkan. Inilah mekanisme psikologi komitmen berperingkat. Setiap komitmen kecil sedang mentakrifkan semula siapa diri anda. Profesor Robert membeli saham kali pertama sebanyak zrama 100,000 dan telah mencipta satu identiti di dalam fikirannya. Saya adalah pelabur yang percaya pada syarikat ini. Apabila harga saham jatuh ke 45, jika dia tidak membeli lagi, ia bermakna saya tidak percaya lagi, bermakna keputusan saya sebelum ini salah, bermakna saya bukan pelabur yang baik. Ini mengancam teras identitinya. Jadi dia memilih untuk membeli lebih banyak. Setiap kali membeli lebih banyak adalah untuk mengukuhkan identiti tersebut. Sehingga akhirnya, ini bukan lagi keputusan pelaburan, tetapi satu peperangan tentang siapakah saya. Mengakui kesilapan bukan hanya mengakui keputusan yang salah, tetapi mengakui bahawa 30 tahun latihan profesional saya adalah palsu. Seluruh identiti profesional saya adalah satu penipuan. Perang Vietnam juga menggunakan mekanisme yang sama. Pada tahun 1964, Amerika Syarikat menghantar beberapa ratus askar untuk mencipta identiti kami menyokong Vietnam Selatan. Apabila menghantar beberapa ribu, ia menjadi menunaikan janji. Apabila menghantar puluhan ribu, ia menjadi mempertahankan identiti. Kami tidak boleh membiarkan komunis menang. Menjelang tahun 1968, terdapat 500,000 askar. Pembuat keputusan berkata, memandangkan begitu ramai yang telah berkorban, kita tidak boleh biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Dari sudut pandangan rasional, askar yang telah terkorban tidak akan hidup semula kerana ada lebih ramai yang berkorban. Tetapi, pembuat keputusan tidak mengira secara rasional. Mereka sedang melindungi identiti negara. Pengunduran tentera bukan sahaja mengakui kekalahan taktikal, tetapi mengakui bahawa Amerika bukan tidak terkalahkan. Kami menyebabkan orang mati sia-sia yang merupakan harga yang terlalu tinggi. Jadi, mereka terus menghantar lebih ramai orang untuk mati. Komitmen berperingkat bukan sahaja perangkap kewangan, tetapi perangkap identiti. Apabila anda mendapati diri anda berkata, memandangkan sudah berhenti serta-merta.
Ini adalah isyarat kecenderungan untuk kekal konsisten. Anda sedang membuat keputusan berdasarkan komitmen masa lalu, bukan fakta masa kini. Lebih mendalam lagi, anda sedang melindungi identiti, bukan mencari kebenaran. Wawasan penting, identiti anda harus terikat pada prinsip, bukan keputusan. Masalah Robert bukanlah kerana dia mementingkan identiti, tetapi kerana dia mengikat identitinya di tempat yang salah. Dia mengikat identitinya pada, saya percaya, pada saham ini. Jadi, apabila saham tu jatuh, ia mengancam identitinya. Tetapi bagaimana jika dia mengikat identitinya pada saya seorang pelabur yang rasional? Seorang pelabur yang rasional, apabila mendapati dirinya silap, akan mengakuinya, potong kerugian, keluar dari pasaran dan melindungi modal. Dengan cara ini, mengakui kesilapan bukanlah ancaman kepada identiti tetapi pengukuhan identiti. Kebijaksanaan sejati ialah apabila perlu potong kerugian, potonglah. Apabila perlu ubah haluan, ubahlah. Apabila perlu mengaku salah, akuilah. Mengakui kesilapan dengan cepat adalah 1000 kali lebih baik daripada tenggelam perlahan-lahan. Kerana mengakui kesilapan dengan cepat sebenarnya mengukuhkan identiti sebenar anda. Seorang yang rasional, fleksibel dan berpegang pada realiti. Wawasan ketiga, komitmen awam mencetuskan diri sosial. Membuat komitmen awam akan meningkatkan motivasi, tetapi ia juga boleh menjadi belenggu. Sebaik sahaja anda menyatakan pendirian anda secara terbuka, tekanan untuk mengekalkan konsistensi akan meningkat berlipat kali ganda. Komitmen awam akan mencetuskan diri social self. Setiap orang mempunyai 2 jenis diri. Diri peribadi, private, adalah pemikiran sebenar anda, dan diri sosial adalah diri yang anda mahu orang lain lihat. Secara peribadi, anda mungkin mengakui, saya mungkin telah silap, tetapi di khalayak ramai, diri sosial anda akan berkata, saya sangat yakin kerana misi utama diri sosial bukanlah untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menjaga imej anda di mata orang lain. Manusia mempunyai keperluan sosial teras. Dihormati, diterima, mempunyai status dalam kumpulan. Keperluan ini begitu kuat sehingga kita sanggup mempertahankan pandangan yang salah daripada kehilangan penghormatan orang lain. Jika Robert hanya membeli saham secara peribadi, apabila mendapati kesilapan, dia boleh menjualnya secara senyap. Tetapi dia pernah menyebutnya dalam mesyuarat fakulti, pernah mengesyorkannya dalam program televisyen, pernah menunjuk-nunjuk dalam majlis keluarga. Ini bermakna keputusan ini telah menjadi sebahagian daripada diri sosialnya, menjadi label identitinya di mata orang lain. Jika sekarang dia menjualnya, isterinya akan meragui pertimbangannya. Rakan sekerjanya akan mempersoalkan keupayaannya, pelajarnya akan kehilangan hormat kepadanya. Tekanan sosial ni lebih sukar ditanggung daripada kerugian kewangan. Kerana wang boleh dicari semula, tetapi penghormatan apabila hilang, sukar untuk diperoleh kembali. Membuat komitmen awam telah mengubah keputusan anda daripada saya vs fakta kepada saya vs penghakiman orang lain. Ahli psikologi mendapati bahawa selepas membuat komitmen awam, otak akan mengalami perubahan yang halus. Anda akan mula melihat mempertahankan pandangan ini sebagai mempertahankan nilai sosial anda sendiri, bukan lagi adakah pandangan ini betul atau salah, tetapi jika pandangan ini salah, adakah saya masih akan mempunyai nilai di mata orang lain? Saya pernah melihat mekanisme yang sama semasa menguruskan krisis Salomon Brothers pada tahun 1991. Pengurusan atasan menemui masalah tetapi memilih untuk menutupinya. Kerana pengakuan awam bermakna berhadapan dengan lembaga pengarah
pemegang saham, badan kawal selia, media dan seluruh Wall Street. Bermakna penamat kerjaya. Harga sosial yang perlu dibayar terlalu tinggi. Jadi mereka memilih untuk menutupinya. Tetapi masalah tidak hilang. Ia hanya menjadi lebih teruk sehingga akhirnya meletup dengan akibat yang jauh lebih serius daripada jika mereka mengaku dari awal. Selepas saya dan Buffett masuk, perkara pertama yang kami lakukan ialah mengakui kesilapan dan memohon maaf secara terbuka. Ramai yang fikir ini akan menghancurkan syarikat. Tetapi kami tahu bahawa terus menutupinya itulah yang akan menghancurkan syarikat. Mengapa kami boleh memilih jalan yang berbeza? Kerana diri sosial kami terikat pada perkara yang berbeza. Pengurusan tersebut terikat pada saya tidak pernah buat salah, jadi mengakui kesilapan adalah menghancurkan diri sosial. Manakala kami terikat pada saya jujur dan berintegriti, jadi mengakui kesilapan sebaliknya mengukuhkan diri sosial. Jadi nasihat saya ialah buat komitmen awam terhadap prinsip, tetapi kekalkan fleksibiliti terhadap keputusan khusus. Anda boleh berkata secara terbuka, saya percaya pada pelaburan nilai, pandangan jangka panjang, kejujuran dan integriti. Ini adalah prinsip yang patut dipegang. Tetapi, jangan buat komitmen awam terhadap keputusan khusus. Saya pasti akan pegang saham ini selama 10 tahun. Ini adalah strategi yang perlu disesuaikan mengikut fakta. Kebijaksanaan yang lebih mendalam ialah mengikat imej sosial anda pada tahu kesilapan dan memperbaikinya, bukan tidak pernah membuat kesilapan. Jika imej sosial anda ialah seorang yang cepat mengakui kesilapan, maka mengakui kesilapan tidak akan merosakkan imej, sebaliknya akan mengukuhkannya. Mengakui kesilapan itu menyakitkan, tetapi ia akan menamatkan kesakitan. Menutupi kesilapan kelihatan selesa, tetapi ia akan membuat kesakitan berterusan tanpa henti. Pengajaran saya sendiri, ketika saya masih muda, saya juga pernah melakukan kesilapan yang serupa. Pada tahun 1950-an, saya membeli saham sebuah syarikat peruncitan. Selepas membeli, harga sahamnya jatuh. Saya beritahu diri saya sudah buat kajian, ini syarikat yang bagus. Saya mula hanya melihat data yang menyokong keputusan saya. Nasib baik seorang kawan bertanya satu soalan kepada saya. Charlie, jika hari ini anda tidak memiliki saham ini, adakah anda akan membelinya? Saya menjawab dengan jujur, tidak. Pada saat itu, saya sedar bahawa satu-satunya sebab saya masih memegangnya bukanlah kerana ia berbaloi untuk dipegang, tetapi kerana saya telah membelinya. Saya sedang mempertahankan keputusan saya, bukan menilai keputusan saya. Saya menjualnya serta-merta. Walaupun rugi sedikit, tetapi saya telah belajar pelajaran paling penting dalam hidup. Keputusan masa lalu tidak seharusnya mempengaruhi keputusan masa kini. Sejak itu, saya telah menetapkan satu peraturan untuk diri saya. Setiap kali membuat penilaian semula, anggaplah hari ini tiada sebarang posisi. Kemudian tanya, adakah saya akan membeli saham ini hari ini? Jika jawapannya tidak, saya akan menjualnya tidak kira berapa harga beliannya. Peraturan mudah ini telah menyelamatkan saya berkali-kali. Pada tahun 1990-an, saya mempunyai pandangan negatif terhadap industri penerbangan. Pernah berkata, secara terbuka, alangkah baiknya jika kapal terbang Wright bersaudara terhempas dari awal lagi. Tetapi kemudian, Southwest Airlines muncul, sebuah syarikat penerbangan yang benar-benar hebat. Jika saya terus berpegang pada pandangan asal, saya akan terlepas peluang yang baik. Tetapi apa yang saya lakukan, saya mengakui saya salah. Saya tidak berkata Southwest adalah pengecualian, tetapi berkata terus terang,
Penghakiman saya mengenai industri penerbangan terlalu ekstrim. Mengakui kesilapan ini tidak memalukan langsung. Sebaliknya, ia membolehkan saya mengelakkan kesilapan yang lebih besar terlepas peluang baik kerana menjaga air muka. Cara melawan kecenderungan untuk kekal konsisten. Sekarang anda mungkin bertanya, Charlie, jadi bagaimana saya boleh melawannya? Biar saya beritahu anda kebenarannya dahulu. Anda tidak boleh menghapuskan kecenderungan untuk kekal konsisten. Anda hanya boleh menguruskannya. Kerana kecenderungan untuk kekal konsisten bukanlah satu kesilapan tetapi ciri reka bentuk otak. Sama seperti anda tidak boleh membuat jantung berhenti berdegup, anda tidak boleh membuat otak berhenti mengekalkan konsistensi. Ini adalah naluri hasil evolusi berjuta-juta tahun. Jadi jangan harap untuk mengelakkannya hanya dengan mengetahui. Pengetahuan tidak sama dengan imuniti. Saya telah mengkaji psikologi sepanjang hidup saya tetapi masih dipengaruhinya. Perbezaannya ialah, saya tahu ia sedang mempengaruhi saya, jadi saya membina mekanisme untuk melawannya. Biar saya cadangkan 5 cara konkret. 1. Tanya diri anda, jika hari ini saya tidak mempunyai posisi, keputusan atau komitmen ini, adakah saya masih akan memilih pilihan yang sama? Soalan ini akan mengubah anda daripada mempertahankan masa lalu kepada menilai masa kini. Dalam psikologi, ini dipanggil pembingkaian semula. Otak anda tidak lagi akan mempertahankan keputusan masa lalu, tetapi akan menilai semula fakta masa kini. Saya melakukan ini setiap suku tahun. Keluarkan semua posisi. Anggap hari ini baru sahaja melikuidasi portfolio, sekarang hanya ada wang tunai. Kemudian tanya, di antara syarikat-syarikat ini, yang mana satu akan saya beli hari ini? Yang mana tidak dibeli, saya akan menjualnya. 2. Cari bukti yang menyangkal diri anda secara aktif. Ini adalah mengubah algoritma carian anda. Otak mempunyai bias pengesahan, confirmation bias, yang akan secara automatik mencari maklumat yang menyokong pandangan anda. Tetapi anda boleh memberi arahan baru kepada otak, cari secara terbalik. Tabiat saya ialah, sebelum membuat keputusan penting, saya akan menghabiskan separuh masa mengkaji mengapa saya salah. Hujahannya mesti sedetail hujah sokongan. Jika tidak dapat melakukannya, bermakna saya belum memahami masalah itu sepenuhnya. 3. Elakkan membuat komitmen awam terlalu awal. Ini adalah untuk mengurangkan tekanan sosial. Semasa anda belum pasti, jangan tergesa-gesa memberitahu semua orang. Kekal senyap, kekal fleksibel. Tetapi ada keseimbangan yang halus. Tidak mendedahkan langsung akan kekurangan motivasi. Mendedahkan terlalu awal akan terperangkap oleh tekanan. Kebijaksanaannya terletak pada membuat komitmen awam terhadap prinsip tetapi meneroka strategi secara peribadi. 4. Jadikan saya silap sebagai kata-kata lazim. Ini adalah memprogram semula tindak balas emosi. Kebanyakan orang apabila berkata saya silap akan berasa sakit kerana otak mengaitkannya dengan saya seorang yang kalah. Tetapi kaitan emosi boleh diubah. Melalui pengulangan, melalui penyah sensitifan. Berkata kali pertama, sakit. Berkata 10 kali menjadi lebih selesa. Berkata 100 kali menjadi kata-kata lazim. Semasa saya muda, saya juga sukar untuk berkata saya silap. Tetapi, saya paksa diri untuk berlatih. Setiap kali mendapati kesilapan, saya akan mengatakannya serta-merta. Pada mulanya rasa tidak selesa, tetapi semakin kerap dikatakan, semakin kurang rasa malu. Sehingga kini, saya boleh berkata saya silap secara semula jadi seperti berkata selamat pagi. 5. Bina mekanisme yang memaksa anda untuk menilai semula. Ini adalah mengeksternalkan proses, membuat keputusan, externalize. Pindahkan peraturan keputusan dari kepala ke sistem luaran. Mengapa?
Kerana apabila peraturan berada di dalam kepala, kecenderungan untuk kekal konsisten akan memutarbelitkan peraturan itu. Anda akan berkata, kali ini berbeza, ini kes istimewa. Tetapi apabila peraturan berada dalam sistem luaran, ia menjadi standard yang objektif. Anda mesti mengikutinya, tidak boleh berunding. Kebenaran yang lebih mendalam ialah ini adalah perang yang tidak simetri antara sistem 1 dan sistem 2. Ahli psikologi Daniel Kahneman mendapati bahawa otak manusia mempunyai 2 sistem pemikiran. Sistem 1 tu cepat, automatik, tidak sedar, emosional. Sistem 2 lambat, rasional, memerlukan kesedaran, logik. Kecenderungan untuk kekal konsisten tergolong dalam sistem 1. Ia berfungsi secara automatik, anda tidak sedar. Manakala 5 kaedah ini tergolong dalam sistem 2. Anda perlu mengaktifkannya dengan sengaja. Ia memerlukan usaha. Ini adalah perang yang tidak simetri. Kecenderungan untuk kekal konsisten sentiasa berfungsi. Tetapi kaedah melawan anda perlu diaktifkan dengan sengaja. Anda akan letih, akan lemah, akan mengalah. Tetapi kecenderungan untuk kekal konsisten tidak pernah letih. Jadi, walaupun orang yang paling bijak pun masih membuat kesilapan, bukan kerana mereka bodoh, tetapi kerana ini adalah pertarungan seumur hidup. Anda tidak akan pernah sembuh daripadanya. Anda hanya boleh berwaspada setiap hari, berjuang setiap hari, tetapi adakah ia berbaloi? Sangat berbaloi, kerana harga kecenderungan untuk kekal konsisten terlalu tinggi, ia akan membuatkan anda kehilangan wang, peluang, masa dan akhirnya kehidupan. Manakala melawannya, walaupun sukar, akan membuatkan anda mengekalkan kesedaran, fleksibiliti dan pertumbuhan tentang kematian dan pendamaian. Biar saya sentuh satu topik yang semua orang elak untuk bicarakan. Kematian. Mengapa bercakap tentang kematian? Kerana kematian adalah ujian realiti yang muktamad. Apabila anda terbaring di katil hospital dan melihat kembali kehidupan anda tidak akan peduli sama ada anda telah berpegang pada pandangan anda. Apa yang anda akan peduli ialah, adakah anda telah membuat keputusan yang betul? Adakah anda telah hidup dengan gembira? Adakah anda telah melayan orang yang anda sayangi dengan baik? Jika Profesor Robert menyedari ini lebih awal, sisa hidupnya akan sangat berbeza. Dia boleh potong kerugian semasa harga saham jatuh ke 45, mengakui kesilapan, menyelamatkan sebahagian besar asetnya dan menjalani sisa hidupnya dengan aman bersama isterinya. Mengakui kesilapan itu menyakitkan pada masa itu, ya. Tetapi berbanding dengan kehilangan segala-galanya dan berbanding dengan terpaksa berjuang untuk mencari nafkah pada usia 75 tahun, kesakitan kecil itu apalah sangat. Saya sudah berumur 99 tahun. Saya telah melihat ramai orang kerana tidak mahu mengakui kesilapan akhirnya membuat kesilapan besar. Mereka tidak tewas kepada pasaran, tidak tewas kepada pesaing, tetapi tewas kepada ego mereka sendiri. Dan saya juga telah melihat beberapa orang yang benar-benar bijaksana. Mereka sanggup berkata, saya silap, sanggup mengubah pandangan, sanggup membuang air muka untuk menjaga kebijaksanaan. Mereka mungkin kelihatan tidak teguh, tidak berprinsip, tetapi mereka semua ketawa paling akhir kerana pasaran tidak memberi ganjaran kepada keteguhan. Pasaran memberi ganjaran kepada ketepatan. Realiti tidak peduli dengan air muka anda. Realiti hanya peduli sama ada anda telah memilih pilihan yang betul. Kesimpulan, saya telah hidup selama 99 tahun hanya untuk memberitahu anda satu perkara. Kemuflisan terbesar pada usia 60 tahun bukanlah ketiadaan wang, tetapi kehilangan keupayaan untuk mengubah
pandangan. Kerana apabila anda menolak untuk mengakui kesilapan, anda menolak pembelajaran. Apabila anda menolak pembelajaran, anda menolak pertumbuhan, dan apabila anda menolak pertumbuhan, anda mula merosot. Ingat 3 perkara. 1. Tanya diri anda, jika hari ini saya boleh memilih semula, adakah saya masih akan membuat keputusan yang sama? Jika tidak, maka ubahlah. Jangan biarkan komitmen masa lalu membelenggu keputusan masa kini. 2. Cari bukti untuk menyangkal diri anda secara aktif, bukan untuk membuktikan diri anda. Rationality sejati bukanlah tidak pernah berubah, tetapi apabila perlu berubah, ubahlah. 3. Sentiasa konsisten terhadap prinsip tetapi fleksibel terhadap strategi. Berpegang teguh pada nilai anda tetapi jangan degil dengan keputusan anda. Semasa saya muda, saya fikir berpegang teguh adalah kekuatan, tetapi sekarang saya tahu kekuatan sejati ialah tahu bila masanya untuk berpegang teguh dan bila masanya untuk melepaskan. Konsistensi yang bodoh adalah hantu bagi fikiran yang kecil. Konsistensi yang bijaksana adalah cerminan kebijaksanaan yang agung. Perbezaannya terletak pada sama ada anda sedang berpegang pada prinsip atau sedang berdegil untuk menjaga air muka. Semoga anda mempunyai kebijaksanaan yang berkekalan dan ketenangan jiwa di akhir hayat. Semoga anda tahu kesilapan dan memperbaikinya. Semakin hidup, semakin jelas. Semoga anda tidak terbelenggu oleh komitmen masa lalu, tidak diancam oleh ketakutan masa depan, hanya hidup dalam realiti masa kini. Kerana inilah kekayaan yang sebenar